Tiada larangan terhadap pemegang sijil pengesahan halal Malaysia, SPHM, untuk menggunakan imej, ilustrasi atau dekorasi berkaitan perayaan agama selain Islam, namun ia perlu tertakluk kepada syarat ditetapkan termasuk tidak menjejaskan prinsip halalan thayyiban. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, dekorasi, imej, hiasan dan ilustrasi yang berhubungan dengan perayaan selain daripada agama Islam pada produk makanan yang bersifat tidak kekal, turut dibenarkan. Bagaimanapun, beliau berkata, penggunaan peralatan sembahan adalah tidak dibenarkan dan dekorasi serta hiasan premis juga tidak melibatkan paparan SPHM serta imej logo halal SPHM. Zulkifli berkata, sifat saling menghormati kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia adalah sebahagian daripada identiti masyarakat majmuk di negara ini. Justeru, pihak industri digalakkan untuk terus mematuhi piawaian halal sedia ada tanpa mengetepikan aspek keharmonian kaum. Beliau berkata, pihak hotel dan premis makanan yang memiliki SPHM juga dinasihatkan agar sentiasa merujuk kepada pihak berkuasa pensijilan halal berkaitan bagi mendapatkan penjelasan serta panduan tepat dari semasa ke semasa demi memastikan pematuhan berterusan kepada piawaian halal negara. Menurut Zulkifli, kerjasama erat antara pihak berkuasa agama Islam negeri bersama JAKIM serta pemain industri amat penting bagi memastikan pelaksanaan dasar dan garis panduan halal dilaksanakan secara berhemah, di samping sentiasa mengambil kira kepentingan umat Islam dan keharmonian masyarakat keseluruhannya.